Sekarang pukul 4.06. Ya, 4.06. Sekarang pukul 4 kita boleh pergi KLIA. Kita terbangun lambat sikit tadi, so agak rushing pagi ni. Boleh. Lambat sikit lah. Saya memang lock jam 3.20. Oh, Kan nak bangun 3 suku. kadang lock pukul 3 tapi tak jaga. Bubuh. Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni kita dekat KLIA. Kita nak pergi Kundasang. Kita nak pergi Sabah hari ni. So sekarang lebih kurang pukul 5. Kita dah dekat KLIA. Kita dah sampai KLIA. Oh, baby. Tu barang-barang kita semua. Ayah. Let's go. Ready dengan mami. Okay, let's go. Where's my dad? Alah Syamil. Boarding pass. Apa? Tutup, saya tutup. Dia punya flight pukul 6 Oh, DJI. Dengan DJI. DJI tolong. Senyum. Kaisa boleh peluk kawan tak? Alah. Cerita je. No? Nama pula. Kaisa. Ulo dia dah malam. Wow, Abang Syah ketak-ketak dia. Ya. Nama aku apa dah tidur. Level pula guys. Hi, okay. So buat intro. Intro yang macam mana tu? Okay. Kaisa cepat kita buat intro. Hi, welcome back to my channel. Center. Cepat cakap. Oh, Dora. Sekarang kita dah sampai dekat airport. Kita nak cari ATM machine. Kita nak withdraw cash sikit. Nak buat standby. Okay, cuba. Kalau jauh macam ni, mungkin better pakai mic. Cuba bercakap. Biasa. Ya. Ya. Nawah pula. Okey, cepat. Nawah pula. Ya. Peace. Kaisa peace. Yo. Ya. Oh, yo. Hello. Okey, nampak. Cepat. Sini belakang sikit. Tu say hi. Hi. Guys, Tommy needs me dog. This just run. That's right. Kita naik aeroplane. Oh, patut dia beli tinggal lagi. Nasi goreng bekal. Ha? Cantik gambar dia. Boleh ambil gambar tak, Din? Boleh? No ah.
Nah, mana sini? Alah. Sini. Tiap. Maksu kegemaran ramai. Maksu favourite. Oi, ya Allah Noah. Tolak macam tu. Jatuh. Kalau no pula. Sini. Kita dah masuk gate. Oh, kakak punya kat gate. Kelar apa gila? Masuk. Biar Abita adik ni bukan beg kita. Sampai tak tinggal je confident tadi. Aduh ai. Biasalah first time kita travel in a group. Naik flight. So kalut sikit lah. Ada polis kat depan. Sini. Hold hand. Guys, kita ada masalah besar. Kita tak lepas masuk sebab Noah tak ada IC dan tak ada surat beranak. Tak ingat langsung lah pasal benda ni. Tak ingat langsung nak bawa pasal benda ni. Bawa IC sendiri je. So oleh itu kita orang tak lepas masuk. Kita orang lepak lah kat sini fikirkan apa nak kena buat. Tadi dah try lah cakap kat dia ada cara lain tak, memang tak ada cara lain. Dia kata memang nak physical document. So ya, tengah cari jalan untuk selesaikan masalah berpunca daripada diri sendiri. Yang ini chill. Tadi kita orang dah check flight untuk hari ni, semua dah tak ada. Untuk AirAsia semua dah full. Yang ada pun macam mahal gila, macam 5-6 ribu. So kita orang jumpa flight murah esok, dapat harga 2,000 lebih. So kita orang book esok lah, naik Batik Air. So kita punya flight pukul 7.30 esok, naik Batik Air. So ok lah, sekarang kita balik dulu lah. Kita kena cari Grab pula untuk balik. Sedih guys. Tadi dah try dah tanya diorang apa solutionnya. Memang tak ada. Diorang kata memang nak ada physical document. So terpaksa lah. Tadi kita dah book flight esok pukul 7.30. So kita balik dulu lah. Prepare semua benda. So guys, korang nak bawa anak kecil nak pergi travel, tolong check dokumen betul-betul. Okay, jangan jadi bawa hati yang lara. Rugi lah sehari kita. Rugi masa, rugi. Kira macam kita pergi weekend je lah 3 hari. So tapi tak apalah, asalkan dapat pergi. Dia kalau ikut yang kita nak balik dah, tak okey je tak pergi. Tapi sebab ada Noah, tengok muka seposen dia, kesian lah pula budak Noah ni. So kita pun kita juga bawah. So kita jumpa kat Lisa, okay? So kita jumpa kat Lisa, Alright. Oh, Kajang. Daripada Kajang daripada rumah di rumah Nizam. Thank you Hakim. Thank you adik-adik Ipah. Alright, dah elok lah. Bye. Thank you. Alright. Okay. Hari ni dah hari seterusnya.
So sekarang kita dah ada dekat KLIA. Untuk hari ni kita punya flight dekat Terminal 1. Semalam dekat Terminal 2. So sekarang kita tengah nak cari tempat tu check-in counter. Sebab kita first time naik Batik Air ni, tak tahu macam mana. So hopefully hari ni semuanya berjalan lancar lah. Okay. Kita dah jumpa tempat nak print boarding pass dekat kaunter. Nak jumpa dengan Lisa? Happy, nak jumpa dengan Lisa ke? Nangis-nangis lah ni, tak sabar. Sekejap, okay? Kita dah dapat kita punya boarding pass. So hopefully hari ni okay lah semuanya. Jadi macam nervous sebab semalam dah ada problem kan. So itulah. Tengok tu budak kecil tu. Sini. Kita ambil sini. Ni beli apa tu? Duduk. Lepas tu pakai apa sunblock je. Ha? Dalam saya dua besar. Happy, Mana kat dalam lah. kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi mana ni? Jumpa dengan Lisa. Tak habis lagi nak jumpa dengan Lisa dia tu. Daripada semalam lagi. Sekarang pukul 5:30. Okey, kejap lagi kita jumpa lah dengan Lisa. Sekarang pukul 5:30. So dalam sejam lagi lah. Sejam lagi kita masuk gate. Ready? Kita dah masuk dalam gate. Ni kat kedai, kat sini semua duty free dia kata. So supposedly murah kan, tak ada tax. Itu apa? Betul tak? Ada lah dah. Penat dah? Wah, penat. Pegang tak tinggal dah. Risau punya pasal. Mama. Dia dah tadi Kalisa. Tak sabar-sabar dah. Punya extra precaution tu. Pak kita orang-orang first. Orang first yang masuk gate ni. Sebab semalam kita orang last. Lagi 5 minit sebelum dia tutup. So hari ni kita duduk depan sekali. Tu tempat nak keluar dia. Situ. Kita dah masuk gate. Hopefully hari ni semua okay. Dah 10 kali dah hopefully. Semoga dimudahkan semua hari ni. Oh, nak tu kan? Apa gigi? Sayang sangat ke? No, semua orang senyap. Suara Noah je ada. Nampak semua orang diam. Ada mulut bau busuk. No, khas sikit no. No. Kat mami. Busuk ke mami? Pilih side mami nanti. Ni saya malas nak asyik ketuk-ketuk. Hari ni tak ada isu. Alhamdulillah hari ni lepas.
Alhamdulillah ini lepas tak boleh cakap semua pagi sampai ke destination. Ini sangat berhati-hati kita. Bantu daripada kesehatan di diperlukan. Segala pengantar pelengkau dalam mobilitas atau di atas pesawat adalah dilarang sama sekali. Salah satu kata pemimpin anda telah dipadamkan. Makanan dan minuman dari luar tidak dibedakan semasa menerima. Terima kasih. Target money release dan the announcement which is terkait hal Baru berlepas dah Lena. Itulah, tiba-tiba kita orang dapat makanan. Rupanya tiket kita orang sekali dengan makan. Tak tahu, tiba-tiba dapat makanan. Alhamdulillah. Kita punya meal hari ni. Alhamdulillah sampai. Kita dah sampai dekat Sabah. Naik sampai turun orang ni. Tu lah. Dia orang tak tidur tak ada apa pun. Ya tu, sebab tidur. Untuk terbang Malaysia, pesawat MH261 ke Kuala Lumpur dipersilakan ke Kita dah sampai dekat Sabah. Pergi. Dia orang pun dah sampai kot nak pick up kita. Saya nampak siapa dia ni. Labuan dia Labuan. Apa baju lah buat makan. Mana boleh dah pantai nak berhenti lepak nanti ni. Banyak kontak ni mana? Guna sam. Check out pun sebelah. Check awal. Kita tengok awak kat mana? Kat mana tangga? Alhamdulillah sampai dah kita kat sini. Dekat kita punya rumah tapi belakang tu rumah kita. Amazing Lodge. Okay, no one can do this. I can do this. Takut nak gayat Nak gayat No, sampai lagi tu sekejap. Tu. Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saranku dengar, lebih sering keluar ke alam. Saran ku dengar, cari hal asing yang menantang. Keluar dari benteng, dari tempatmu yang sekarang. Okay. Ada yang hilang. 4 tahun lepas Mami dengan Daddy kat sini.
Tahun ni kita bawa Noah. Kita beli ice cream gelato. Yang jadi pencetusnya mungkin hilangnya atau siklus hidupku. Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun, dan mungkin aku sekarang tak bisa. Tadi DJI kita tiba-tiba tak dapat detect dia detect semua video semua dia macam crash. So terpaksa lagi kita pakai phone. Baru ingat nak rasmi DJI baru dekat Kundasang. Tak ada video daripada dekat Kundasang dekat sini. Mungkin kena tengok memory card kot. Nanti try pergi kedai gadget yang jual memory card. Bapak lah mahal pun kedai. We got our ice cream. Rasmi hari tu datang pun makan coklat juga. So Dennis yang suka coklat. Tapi kini ku rekan Hey. tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun, dan mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun. Lihat mana di kendaliku, jauh ini yang di tanganku. Pakai mic ni mula mengah dah ni kau. Mendaki ni. Lepas The view is very pretty. Look at the sky. sayang sebanyak waktu yang kau perlu. Mungkin sekarang tak bisa jatuh cinta. DJI dah simpan. Boleh kau tak? Jom. Betul lah. Jadi nak tengok macam PL berdua ni. Gaduh main. Apapun yang mungkin hilang itu, mungkin ini siklusnya, Bila ni jalannya esok. Iffy. Okay, Noah. Kaisa. Please, Kaisa. Pergi ke atuk. Siapa cepat pergi ke atuk dia menang. Siapa pergi kat atuk dia menang? 1, 2, 3. Siapa dulu dia menang? Cepat, Noah, go, Noah. Tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun, dan mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta. Okay guys, jom. Pandai Noah. Gambaran kita suatu hari nanti, setelah sekian lama kita jalani, lewati masa-masa yang berarti. Kini ku sudah yakin pada satu hati yang ku rasa tepat. Okay, Noah belakang pula. Noah nak buat seorang. Sekarang hingga aku tua nanti, ingin pulang tempat bermesra. Kau dipanggil ibu, sementara aku ayah, bertukar cerita di ruang keluarga, bercengkrama dan menimang buah hati kita. Sederhana, bahagia, ini lengkap sudah, sama-sama hingga nanti kita tutup mata. I'm back.
dah sampai dekat kita punya homestay. Tu rumah kita. Sebenarnya tadi dah record footage ni, tapi footage tu macam corrupted sebab SD card ada ni salah. Tapi kita dah beli SD card baru, so kita record balik pemandangan kat sini. Tu macam lodge lah dekat rumah ni. Macam kita boleh santai-santai kat situ. Tapi kita stay dekat rumah biru tu. Dia macam kat rumah tu ada macam banyak bilik. Kita sewa floor atas yang ada balcony tu. Ada balcony tu. Oh. Macam boleh buat event lah kat sini. Oh. Oh, dekat sini boleh ngopi-ngopi sambil layan view. Nice. Dengan mengepit tak ada apa semua cukup ke? Nice. Tadi ada BBQ. van satu datang. Orang van Melayu. Ada kosong. Bilik? Dan bilik kosong Melayu. Ha. Dia main datang temu tak ada bilik. Bilik. Memang tak ada. Tak ramai pun masuk semua. Yang ni kau tak ada. Bagi kosong dia keluar di kita travel agent nanti tak tahu kenapa dia tak boleh. Yang terjauh ni ada kosong. Sekejap nak bawa tu. Makan ke ni? Tukang makan. Daging ke ayam? Ya. Tak ada daging. Oh, sedap. Pandai. Sunset juga. Tak adalah sunset. Oh, ada sunset lah. Tapi nampak lah sikit tadi. Nama tak ada susu. Sekarang lebih kurang pukul 6 lebih. Kat luar dia terang gila lah. Malam tadi sejuk gila. Sejuk gila sampai terjaga terpaksa taruh sweater bawah selimut sambil selimut. Selimut pula bagi satu. Sejuk. Hari ni breakfast kita Maggi dengan air 3 in 1. Maggi with the view. Biasa. Air memang ya sejuk air mandi. Sejuk sangat. Kena buka slow gila. You want to try? Today our breakfast is Maggi. This morning, okay? Maggi. Ada nak je. Kita tu. Bukan sabar. Panas. Pedas lah kali kau. Kita belum makan. Pedas ni. Pedas tak? Kita boleh makan ke? Pedas. Noah. Tak ada apa situ. Jom. Sini kan, jom. Naik kereta jom. Tak mau. Tak malu ke? Allah. Noah naik dengan Mami. Hari ni kita nak pergi hiking dekat Sosan Hill. Dulu masa 4 tahun lepas kita pernah pergi juga. Time tu hujan, so tak apa nak enjoy. Kali ni tengoklah macam mana.
ada dia punya pekan lah kat sini. Ni ada pasar pagi. Ni tempat ambil gambar ni semua kena bayar RM5. RM5 dululah, sekarang tak tahu apa-apa. Tengok tu view gunung, very pretty. Monkey banana. Kau okey ke tu? So, kita tak nyari berapa minit. Sekarang kita dekat Sosodikon Hill. Panas silau sebab dah pukul berapa Lenny pukul 6 tadi sembang kencang. Tak sadar ku temukan wanita. Kita dah ada tempat untuk naik ke bukit sana. Dah ada empat. Okey. Berapa? RM8 nak naik bukit. Let's go. Betul ke ni? Betul eh? Okay, let's go. Berapa kali berhenti kita tengok. We'll see. Mana saya? Kat situ. Sekarang kita tak mendaki. Dia macam straightforward je. Daripada bawah kita dah nampak puncak. Tapi tingginya sangat tinggi. Sebab last time 4 tahun lepas yang masih agak fit tu pun mengah. Sekarang tak tahulah. Boleh. InsyaAllah. Cantik awan. The view is very pretty though. Bunga. Cantik. Kau dan aku sempurna. Semoga ada cara tetap bersama. Tapi best lah, berangin sejuk. Tak mau berlalu. Kau dan aku. Kan ke warung itu laut samudra. Kan ku daki gunungan saja nak tengok korang dulu. Saja nak lepaskan korang dulu. Nampak tu lagi dengan tadi. Ha? Lagi je dengan awak. Nampak dia mengah. Nampak nombor yang tak tangan B. View cantik. View is very pretty. Ini kalau pakai mic ni dengar dah mengah-mengah. Wah. Siapa lambat tinggal? Siapa striking? Sudah sakit kaki? Satu tambah sakit kaki. Betul tu. apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang. Oh menjaga hati. Tu puncak kita. Pun sikit je. Karena bersamamu semua terasa indah. Tak diam dia ni sini. Macam nak pergi toilet. Kemas sekolah. Tapi banyak bunga cantik. Ingat dulu banyak ke tak? Pretty. Noah! Noah pandang Mami?
Ebi. Hai. Hai. Noah good ke? Ebi. 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 Ebi good. Noah tak penat ke? Ebi. Batu je, batu pasir tak mau. Tak nak mau batu je. Batu je. Noah. Tak layan mami. Noah penat tak? Lah dia minum suat tadi. Jangan bersedih, aku kan ada, tak ada antara yang lain sementara kesini selamanya, yeah. Jangan gerak orang seici. Girl you got the recipe macam kimchi. Jadi yakini ku akan pasti kawin ku bila aku ready. Tak pernah ubah fikiran aku janji. Biarpun kau ugur aku ada saksi. Okay aku tak peduli kau tak jari kecuali ini, yeah. Muka dah cantik. Jangan you ke nama. Itu yang paling penting. Tak ada benda semua couple lah ni. Lepet-lepet. Mahukan kamu. Okay, you go first. Kita dah sampai kat situ. Checkpoint sebelum naik atas tu. Mengah mak. Sekali lagi saya dah sampai sini. Saya dah sampai sini. Nice. The view very pretty. Kita tak buat outfit check lagi. Kita buat outfit check kat sini. Apa-apa pun view A+. View memang A+. Tak pernah ubah fikiran aku sekejap kat checkpoint. Depa dah naik atas. Okay, aku tak peduli kau kerana jari kecuali ini. Peluah. Sebab sekarang dah pukul 10. Dah start panas. Tak ada benda yang lain, girl. Tapi view memang cantik lah. Mantap. My least favourite part, tangga guys. RM90 apa tu? Oh, TV. Atas betul promo. No, kan berhenti kejap ambil gambar bunga pada tengah ambil nafas. Macam gini nak naik gunung. Aduh. Okay, sikit lagi tu. Lagi dekat tempat puncak tu. Summit. Ni lah geng dia, bunga biru tadi. Kalau dah mati dah putih. Sampai pun kita saudara. Naik. Hamga. Sampai pun. Ni best lah. Apa tu? Angin kuat. Ni spot dekat gambar lama. Spot kat gambar lama dulu. Kita dah sampai dekat puncak. Setelah mengah nak mampus mendaki. Tapi view memang worth it lah. Cantik nampak. View memang cantik. You nak coklat, you tak kat gambar ngatok dulu bang. Okay, wait. Duduk sana. You kena minum air dulu baru masuk. Perjalanan Tam. Sini air. Last one. Nak pergi buka mulut. Oh, mana nak buat bis? Okay. Okay, ambil sampai gambar. Kan tak cok nak. Ini ayah Daisa. Nampak apa ni? Kena bayar. Nampak kena bayar. Lagi. jatuh cinta. Masih gambar tapi Apa balik? Tak mau waktu ini Oh, buat apa tu nak duduk? kita sampai dekat kau nampak peluang puncak Sosolipa Hill. tak lagi sendiri. Aku kau Iwan. Ni je Jangan tu sampai naya nak. cepat pergi ambil gambar. Dengan dia langkahku Siapa yang tangan dia? Apa tu kat mana?
Mama tak nak ambil gambar Mami Daddy. Mami. Mami. Ada. Mami. 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 Ni okey. Mami Haja. Ya, Mami. Mami Haja. Bukan Mami Daddy. Mana? Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari Bye-bye. lagi. Ayam. Nama okey ke? Nama okey? Okey, nama penat ke? Tak ada. Tapi nama dukun Daddy. Dukun duit turun. Turun apa bengah? Cepat berlalu belum puas. Penat aktiviti hari ni. Dah selamat turun. Bengah tu. Hari ni mencapai sikit turun. Bukan anak. Steady. Dekat Anuh Coffee. Wow, cantik juga tempat dia. Macam ada macam Sila-sila. Dia ada pastry juga. Ada croissant. Apa betul? Dia tak manis kan sekarang? Tak manis. Bagaya mana lagi? Masa kereta Abisam di belakang tu. Right. Dia punya Spanish latte. Lilin tak ada stop. Lilin tak perasan lah ada tak ada semalam. Sekejap lah kami nak minum tu. Kita siapa tu? Nak turun. Antara saya ada je dia. Tak tahu kita siapa. Tu lah. Ingat kurang main dia punya. Tak perasan. Tak apa-apa tadi belah-belah Belah-belah 14 ke atas. Dia mesti die. Betul betul. Oh, sedai tak tu. Oh, no. Sedap juga kopi dia. Boleh datang. Dari sana coklat ke? Awalnya ada kebenaran je. Makan. Saya selalu makan air pula. Mana ada? Dia rasa apa sendiri, saya tak tahu.
dekat pasar Nabalu. Pasal ni jauh sikit, dia dekat Ranau. Kita nak cari souvenir sikit. Sebab kat Gunung Asam tak ada kereta macam ni. Kalau boleh nak cari kitchen. Sabah. Sabah. Oh, ni cantik. Dah, dia tu cakap dia dapat ni. Baju dengan kitchen. Baju dengan kitchen, check. Oh, kat sini pun ada lagi. Oh, ni ada macam tu, wansang. Budak lapar dapat amplang. Amplang cheese. Sini pula makanan balu. Cari baju kelawar. I'm buying baju kelawar for your mom and my mom. Okay, noted. Dapat dah baju kelawar. Dah dapat baju kelawar kita. Yang bukan yang gemuk-gemuk yang Baik, kita keluar lah. Takut terbeli benda lain. Dadah. Ni pun tak muat luggage lah. Mampu weh. Nak makan apa? Makan apa? Kuih apa entah nama dia ni? Kuih Sabah. Ni lah. Terabau. Tak okey ni lah. Kadang-kadang tak nak beli apa-apa dah tadi. Mindset nak beli kitchen lah. Tapi tak apalah. Sebab fikir luggage tu dah tak muat. Nanti nak kena tambah apa? Tambah berat apa semua. But it's okay lah. Nak bawa apa? Buat ni. Makan. Buat ni. Ni bawa apa? Yes. Oh, buat macam tu. Cheers. Kita jumpa satu spot bergambar. Dia macam viewpoint lah. Oh, cantik betul lah Sabah ni. Cinematic nak mampu. Di sini boleh ni. View kat sini cantik gila. Very pretty. Oh, silau. View belakang tu cantik nampak, tapi silau nak ambil gambar. Come stop the crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. Baru siap membeli belah. Tu dia.
Dia kata untuk office. Untuk ayah tak beli pun. Kau main apa-apa? Bukan tak bukan. They just don't trust what they can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. You'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Tengok. Ni yang paling clear setakat ni. Gunung ni. Dan yang paling dekat. Sangat cantik. Look at that. Very pretty. Sebab most of the time masa dekat sini ada awan tutup dia, so tak nampak sangat. Rasanya ni macam jelas lah. Ha? Okey tak sini. Sudah. Saya ambil bubble. Lighting on point. Tak, belakang. Cantiknya. Oh, cantik tu. Wah, cantik. Wah. Saya cantik. Kita video. Melintang ke menegak akak? Akak kenapa dia tak gerak? Okey, dia gerak, dia gerak. Okay. Oh, garangnya. Jatuh. Jangan buat ni, jatuh nanti. Atau kita memang jatuh nanti. Setelah bersama, pisahkan semua kira-kira. Kak Lisa. Nah, bikin bapa payung. Bikin bapa payung. Siapa? Masuk kat yang Noah tu sikit. Bedok sikit, bedok lebih. Kak Lisa, come. Tu, ibu nampak monyet sini. Nampak monyet. Cantiknya. Mana monyet? Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu yang tak pernah usang. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya akan datang. Kita nak balik dah. Rupanya ada pot kat sini yang masuk free dan gunung betul-betul dah mata tengok. Lagi pun daddy. Nampak? Lagi. Dan paling cantik kat sini sebab dia nak mampus. Lagi udah So
So next time kalau pergi, kalau nak ambil gambar gunung, pergi kat sini. Kat Kudasang dia nampak sama-sama lah. Ni pekan ni dia sebelum Kudasang lagi. Minggu depan, jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Kalisa. Happy birthday to you. Okay, naughty ni. Oh. Alah. Yeay. Sama you good. Dah, kita dah nak balik dah hari ni. Kita dah siap, kita dah nak check out. Pagi ni tak ada apa sangat. Sekejap lagi just on the way balik. Kita singgah sungai kot. Sungai yang macam view cantik gila tu. Bye bye gunung. Tak nampak kena tutup awan. I'm gonna miss this view. Dah nak balik dah. Cakap bye. Bye Kudasang. Bye Kun. Dah? Sang? Dah sang? Bye bye. See you again. Thank you. Kita singgah dekat sini kejap. Nak ambil gambar. Ni Kinabalu Park ni, dalam ni dia macam hutan simpan. Lepas tu dia adalah starting point untuk orang yang nak mendaki gunung. Dia orang akan berkumpul kat sini. Dia orang akan start daripada sini. Last time masa pergi 4 tahun lepas tu, kita naik kat atas ni. Tapi tak ada apalah. Macam boleh lah nak pusing. Ah? Tak nak naik dulu. On the way balik ni kita singgah dekat tempat yang macam sungai. Dia macam viral juga ah, tapi memang cantik. Cantik gila tempat dia. Tapi dia macam panas sikit lah. Sebab sekarang dah tengah hari. Tengok tu, kasi banyak batu. Oh, sungai ni cantik. Macam dia buat berkolam-kolam macam tu. Dengan view gunungnya. Masuk. You know. Cantik gila. Dan kita dekat sungai Sabah. Apa nama sungai? Polumpung. Sungai Polumpung. Polumpung River. Look at that. Buat semua mana-mana botol ni. Tapi cantik gila, tapi panas. Cantik air pun ni. Tengok air dia jernih gila. Nampak batu kat dalam. Patutnya kat mana belakang tu?
Noah, tak boleh duduk Noah, Basha. Tadi dah gana kaki. Sekarang we go back sebab flight kita pukul 5 dan kita nak shopping lagi dekat KK. Kita berhenti kejap dekat Pasar Filipin. Dulu pun kita berhenti beli barang kat sini. Kalau itu kat sini banyak lah macam Kalau kat Kelantan, kat sini pasar Siti Khadijah lah. Kalau kamera kat sini Kiafi. Semua apa je. Kat sebelah Filipin tadi, kat dalam ni banyak macam gelang-gelang. Dah dapat hasil tangkapan. Ini tapi memang cantik pun pasang dengan butang baju Melayu. Cantik. Sampai ke tak? Ini yang ni memang dia tengah shopping dengan dia punya napkin. 50? Napkin di kepala. Buat cantik ini. Berapa harga? 50. Cantik Anas dia. 50. 50. 35. Oh, sudah saya beli kalau ini. Dah siap membeli. Padah gila weh. Oh, berapa dah? Okay, dah siap membeli dekat Philippine Market. Kita punya flight pukul 5. So lepas ni kita terus gerak pergi airport je lah. Dah punya ke? Tu Popo. Apa nama Popo tu? Nama dia Plak. Plak. Kita dah sampai dekat airport KK. Dah nak balik. Panas lah pula air ni. Tak penuh. Panas dan sangat jauh, tak mampu. Saya nak balik dah. Macam mana? Okay, balik. Barai dah masing-masing. Kalau balik mesti macam gini. Mesti rushing, nak mampu Kita dah nak gerak balik. Kita dah datang flight. Balik ni kita naik Asia. Memang jauh beza dia punya leg room dia.
Besar ni. Tapi masa batik dia tu dia agak luas sikit lah. Macam aku okey je pendek. Kalau orang lelaki ke orang tinggi dia tak apa selesa. Pak Nawah sampai dia punya ni. Hari tu tak sampai. Okeylah. Muka mana barai tak ada make up apa tidak. Bila kuat? Tak. Pelik sebab ada budak. Dia macam santai. Perjalanan tu santai je. Tak ada rasa-rasa. Nak balik. Nak skateboard je tak. Sebab kita ramai tu. Kaisar tunggu. Alhamdulillah kita dah selamat sampai. Kaisar nak jalan tak? Mencarat. Flight delay tadi hidup. Kalau ni gom apa? Belum sampai. Si kecil tu buat perangai sepanjang flight. Tengok tu lari mana. Tak tidur. Tak tidur. Sedikit apa kita panggil? Sedikit kepenatan. Barai tadi ni. Barai dan baran. Barai ya. Barai dan baran sebenarnya. Lepas tu sejam rasanya tengok video dengan Noah kan. Lepas tu dia suruh tengok sekali. Dia kata, Mami tengok ni, dia buat ni, dia buat ni. Allah tak kena macam gini selama sejam. Aduh, sakit leher. Tengok dia tak apa. Alamak. Ni tadi kita tambah lagi 10 kilo punya.
lagi sebab diorang shopping diorang. 1/3. Okay lah, Kak Nat 1/3 juga. Noah. Apa benda?